Rumah aku maksudnya rumah dia lah, perempuan tu. Kan rumah suami aku. Pun begitu. Berdasar kepada hadis ni tak boleh. Melainkan minta izin kepada suami dia terlebih dahulu. Kalau dia bagi, maka pilah. Kalau tidak, tak boleh. Sekiranya kalau dia keluar tanpa keizinan suami dia, Allah murka sehingga dia balik ke rumah dia ikut satu riwayat. Atau riwayat yang lain dia kata sampai suami dia maafkan dia. Walaupun dah balik dah ada kat rumah dah. Tapi suami dia masih kecewa, masih radang, masih marah. Selama itu, dia tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok lagi riwayat yang di bawah tu dia kata, dan pada satu riwayat maksudnya ia dilaknati oleh para malaikat di langit dan setiap satu yang melaluinya selain daripada jin dan manusia hingga ia kembali.